Dengar cerita beli kereta tahun depan lagi jimat daripada beli tahun ni. Betul ke? Rang undang-undang sewa beli pindaan 2025 dah lulus. Pas ni kalau beli kereta tak ada lagi sistem Rule of 78 dan juga flat rate. Dua-dua tu akan dimansuhkan. Tahun depan akan gunakan effective interest rate. Lagi adil dan juga transparent. Apa beza dengan yang sebelum ni? Sebelum ni kalau kita nak beli kereta, selalunya bank akan bagi awak beli kereta ni punya interest ataupun profit 2.6%. Tapi sebenarnya rate tu boleh jadi sampai 5% setahun. Sebab dia kira faedah atas jumlah pinjaman penuh, bukan atas baki semasa. Dengan sistem yang baru ni, kiraan dia akan gunakan reducing balance. Faedah akan dikirakan atas baki hutang semasa. Setiap kali kita bayar installment, baki pun berkurang, profit ataupun interest makin kurang. Bank pun wajib dedahkan EIR yang sebenar dalam dokumen dan juga iklan supaya kita tahu kadar sebenar yang kita bayar setiap tahun. Kita buat satu contoh yang simple. Honda City RS yang baru harga RM150,000, down payment 10%, jadi financing RM135,000. Untuk loan 9 tahun, dia punya financing adalah 2.6% setahun. Kalau gunakan sistem flat rate, kita akan bayar lebih kurang RM1,543 sebulan. Tapi bila dah gunakan sistem yang baru nanti, effective interest rate ataupun reducing balance, bayaran bulanan tu akan turun jadi RM1,454. Kereta yang sama, tempoh financing yang sama, juga kadar yang sama. Cuma beza dia adalah dia punya pengiraan. Calculation yang terbaru ni akan terpakai untuk orang yang nak beli kereta baru in future. Macam mana? Korang faham tak dengan calculation yang terbaru ni?